Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Dengannya kita dapat bersama-sama malam ni dalam kelas ilmu hari ini. Okay, terima kasih diucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk hadir bersama kita pada malam ini. Sebelum kita meneruskan program, marilah kita sama-sama membuka majlis kita dengan bacaan umul kitab surah Al-Fatihah. Bagi peserta yang bukan beragama Islam, persilakan bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua. Baiklah, perkenalkan saya Zaitun binti Muhammadiyah atau lebih dikenali, disenangi dengan panggilan Kak Tun. Dan malam ini Kak Tun akan bersama tuan-tuan dan puan-puan sebagai moderator. Kak Tun percaya kehadiran kita semua pada malam ini bukan sekadar mendengar satu perkongsian saja, tetapi kita datang dengan menambah ilmu, membuka minda dan mencari peluang yang mungkin boleh membantu perjalanan kita pada masa akan datang. Tajuk kita pada malam ini ialah Bina Rangkaian Jana Pendapatan. Bila kita bercakap tentang pendapatan, ramai di antara kita pasti ingin mencari peluang untuk menambah pendapatan. Okay, tetapi persoalannya, macam mana kita nak mula? Macam mana kita nak bina rangkaian? Dan macam mana rangkaian yang kita bina tu boleh berkembang? InsyaAllah, semua persoalan ini akan dikongsikan dalam sesi kita pada malam ini. Jadi, Kak Tu nak semua dapat bersama-sama hingga ke penghujung, ambil peluang ini untuk dengar, belajar dan catat perkara yang dirasakan bermanfaat. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mulakan sesi utama pada malam ini, Kak Tu nak kongsikan sedikit makluman ringkas. Untuk makluman semua, bagi mereka yang baru mendaftar sebagai ahli sepanjang Zoom ini, boleh daftar di bawah introducer masing-masing atau boleh juga daftar di bawah speaker kita malam ini, Encik Nazri Wahab. Kita juga ada sesi sharing inspirasi reseller. Kalau nak tahu siapa akan buat perkongsian malam ni, kenalah tunggu, okey? Dan di hujung kelas nanti, kita juga ada mengadakan cabutan bertuah emas. Khas untuk peserta yang telah mengisi borang kehadiran sahaja. Jadi, jangan lupa isi, okey? Isi, jangan tak isi. Baiklah, kalau semua dah bersedia, kita teruskan dengan sesi utama kita pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan sesi utama malam ini ialah salah. Kita akan dengarkan perkongsian daripada seorang yang aktif dalam membina rangkaian dan komuniti bersama Mingbun. Malam ni beliau akan berkongsi tentang bagaimana kita boleh membina rangkaian dengan lebih baik, mengembangkan komuniti dan melihat bagaimana peluang ini boleh membantu kita menjana pendapatan. Jadi, Kak Tun harap semua boleh berikan tumpuan dan ambil peluang untuk belajar daripada pengalaman yang akan dikongsikan sebentar lagi. Dengan segala hormatnya, Kak Tun menjemput Cik Nazri Abdul Wahab untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk Bina Rangkaian Jana Pendapatan. Dipersilakan Encik Nazri. Alhamdulillah, terima kasih Kak Tun. Malam ni kita nak santai-santai je. Terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir.
Yang saya boleh nampak sekarang ni Dr. Yazani, Saudara Irham, Datin Zai dan beberapa orang lagi. Okey, Kak Aziz, Ahmad Syauqi, Diana. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah sementara saya nak sharekan perkongsian malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan reseller. InsyaAllah malam ni perkongsian saya hanya santai-santai saja. Apa yang saya kongsikan malam ni lebih kepada pengalaman saya sepanjang saya bersama dengan Minggold. Okay, apa yang saya nak bawakan malam ni, sedikit pengenalan berkenaan latar belakang saya, latar belakang syarikat, Gold Safe Storage, Silver Safe Storage, Smart Saver, Exclusive Seller dan bagaimana untuk menjana pendapatan pasif. Okay, saya bermula. Okay, InsyaAllah saya bermula dengan saya mula mendaftar Minggold pada 27 Januari 2023. Saya cuma aktif sebagai Smart Saver bermula pada Jun 2024. Okay, masa saya daftar ni, saya daftar melalui Facebook dan saya senyap. Okay, saya senyap tu sebenarnya saya masih mengkaji apa itu Minggold. Okay, setelah setahun lebih, setahun setengah tu, saya hadir pada satu seminar di KBSE Hall di HQ. Saya pun lupa yang saya dah daftar dan bila saya buat pendaftaran dia kata nama saya dah ada sebagai ahli Minggold lah. Okey. Lepas tu saya ditemukan dengan introducer saya, Tuan Amir Rostam. Okey. Okay, Alhamdulillah selepas pada Februari 2025 saya telah berjaya untuk melangkau ke eksklusif reseller dan seterusnya pada Disember 2025 sebagai partner circle. Okay, semasa saya sebagai Smart Saver, saya bermula membina rangkaian daripada rakan-rakan sekerja, sahabat-sahabat dekat dan kemudian aktif join mana-mana booth yang menganjurkan ataupun yang pameran-pameran yang Minggold sediakan. Itu sedikit sebanyak latar belakang saya. Okay, untuk pengetahuan, saya nak untuk pengetahuan semua, jika ada Smart Saver ataupun rakan-rakan baru yang masih belum mengenali Minggold, Minggold ni ditubuhkan di bawah teknologi Minggold ditubuhkan di bawah Minggold adalah jenama yang dibawa oleh KBSE Bullion Sdn Bhd. Okey, naungannya adalah daripada teknologi KBSE yang telah bertapak bermula daripada 2007. Okey, Minggold KBSE Bullion ditubuhkan pada Februari 2021, bermakna dah 5 tahun. Okey, Minggold ni dah 5 tahun. Minggold adalah satu jenama. Penubuhan Minggold ni adalah mandat, mandat yang telah diberi kepada Tuan CEO kita untuk bina satu platform simpanan emas yang sesuai ataupun yang lebih mematuhi syariahnya. Okey. Dan untuk pengetahuan juga, sehingga kini kita telah ada 7 cawangan. Okey. Satu di Shah Alam, kita ada di Bangi, Alostar, Jitra, Johor Bahru, Bertam, dan baru ni kita ada launching perasmian di cawangan Kuantan. InsyaAllah pada akhir bulan 8 kita akan ada di Kota Baru dan seterusnya di Ipoh. Ini Kota Baru dalam renovasi dan Ipoh masih dalam perancangan, insyaAllah. Okay, doakan agar Minggold dan rakan-rakan reseller terus berkembang. Okey, seperti yang sedia maklum, produk utama dalam Minggold adalah Gold Safe Storage dan Silver Safe Storage. Okey. So simpanan boleh bermula serendah RM50 dan RM10 untuk yang berusia di bawah 21 tahun. So ini adalah core produk daripada Minggold, iaitu simpanan emas fizikal dan juga simpanan perak fizikal. Okey.
Dua-dua akaun ni seperti yang sedia maklum, boleh diakses melalui web base. Okay, yang user friendly yang user friendly. Okay, saya banyak juga nak lihat-lihat yang apa ni daripada syarikat-syarikat lain. Saya rasa yang ni lebih user friendly berbanding yang lain-lain lah. Okay, saya nak tahu berapa ramai smart saver malam ni kalau boleh belanja Love. Boleh tak? Ada tak? Berapa ramai smart saver dalam ni yang boleh belanja Love? Sebab yang ni saya khususkan kepada smart saver lah. Okey. Dan eksklusif reseller yang sedia ada ataupun premium reseller dah partner circle. Okey. Sekurang-kurangnya anda dah tahu matlamat anda. Okey. Ada tak kita nak tengok ada berapa ramai smart saver sebenarnya dalam perkongsian malam ni. Okay, alhamdulillah kita dah ada lebih kurang 35 partisipan Okey, sebabkan kita nak kongsi secara santai je. Okey. So mungkin perkongsian ni mungkin terlalu laju dan mungkin terlalu perlahan. Okey. Tapi saya cuba yang terbaik lah. Saya cuba terbaik. Sebab saya ni sebenarnya introvert. Tapi dalam masa yang sama saya mulakan langkah ni untuk memberanikan diri untuk sahut cabaran daripada rakan-rakan lain yang telah sekian lama dalam perkongsian ilmu emas. Jadi ni malam ni adalah giliran saya dan saya akan cuba buat sebaiknya. Okey. Bila kali pertama anda mula menyimpan dengan Minggu? Okey, tadi macam saya mula menyimpan pada Jun 2024. Itu tarikh pertama saya mula menyimpan dengan Minggu. Iaitu setelah setahun setengah saya daftar akaun. Okey, setelah setahun setengah. Okey. So bila saya dah diperkenalkan dengan Minggul untuk simpanan pertama saya tadi, menerusi bimbingan sahabat saya, saudara Amir Rostam. Okey. Dan bermula daripada titik tolak tu, saya masih lagi belajar bagaimana dan macam mana sistem Minggul ni dibina. Okey. Bagaimana transaksi jual beli itu atas talian ni mematuhi kehendak syariah. Okey. Ada yang jawab tak? Emas baru lagi ni. Baru lagi. Okey. Ramai juga rakan-rakan kita. Okey. Okey, tahu tak? Okey. Dengan simpanan kita ni, walaupun kan hanya RM50, kita boleh jana pendapatan pasif. Yang ni yang saya buat dan saya cuba kongsikan malam ni. Okey, bagaimana simpanan yang RM50 tadi ni, okey, secara konsisten kita boleh jana pendapatan pasif. Okey. Ada yang pernah nampak tak slide ni? Biasanya HQ akan sharekan benda ni. So benda ni sebenarnya penting. Okey, penting macam mana kita nak bermula. Okey, masa saya mula tu saya tak pandang benda ni sebenarnya. Okey, masa saya attend untuk booth yang pertama, saya masih lagi smart saver. Kan? Masa tu ada Kak Tun, ada Amir, ada Cikgu Farouk, ada Firdaus dan ramai lagi lah rakan-rakan lain. Okey, masa tu saya masih smart saver. Dan diorang tak percaya yang saya smart saver masa tu. Okey, diorang tanya, betul ke ni smart saver? Betul ke ni smart saver? Sebab biasanya jarang sangat smart saver yang akan turun dekat booth ni. Sebab apa? Smart saver ni dia tak ada apa-apa insentif daripada company jika dia mendaftarkan orang ataupun rangkaian di bawah dia membuat pembelian. Tapi itulah saya. Saya bermula daripada kosong sebagai smart saver dan saya bina rangkaian saya daripada smart saver. Okey. So kalau untuk package ni yang kita kata yang ni package percuma untuk kita upgrade yang mana-mana smart saver malam ni. Okey, yang nampak potensi untuk jana pendapatan pasif,
inilah langkah dia. Okey. Jika ada kemampuan, kita boleh teruskan dengan kemampuan yang kita ada. Jika kita ada kekangan daripada segi kewangan, inilah salah satu cara yang boleh bantu kita untuk keluar daripada untuk keluar daripada rasa segan, rasa malu, rasa takut. Okey. Sekurang-kurangnya dengan cara macam ni dia dapat membina kita punya keyakinan. Okay, selain daripada package yang eksklusif ESR yang kena taja rangkaian selama 30 orang, kita juga ada buat Mimbel juga ada buat belian package terkumpul. Okey, contohnya untuk upgrade kepada eksklusif seller, kita kena buat belian sebanyak 50 gram dalam tempoh setahun. Okey, jika saya convertkan 50 gram ni dalam masa 12 bulan, okey, dalam masa 12 bulan kurang-kurang pun 2.5 gram sebulan untuk kita beli, kan, untuk kita mulakan simpanan. Lebih kurang kan, lebih kurang 2.5 gram kata tak saya. Okey, untuk capai eksklusif reseller. Okey, ini package belian terkumpul lah. Okey, selain daripada itu juga, okey, package terbaru ni bagi saya dia lebih friendly, okey, berbanding package-package yang sebelum ni. Okey, sebab apa saya kata friendly? Sebab dia ada pilihan. Okey, dia ada pilihan. Kalau kita tengok dekat exclusive reseller, okey, dia ada pembelian untuk, kalau katalah kita modal kita mungkin tak besar, kita ada 8,000. Kita boleh bermula dengan 8,000. Okey, kita buat belian dengan 8,000 dekat akaun Silver Safe Storage dan kita boleh upgrade sebagai reseller. Okey, jika kita berkemampuan, kita boleh teruskan kepada package yang 13,000. Okey, Gold Safe Storage. Ini di antara langkah-langkah yang kita perlu ada. Okey, sebelum kita menjana pendapatan. Tapi bagi saya, sekiranya kita ada kekangan daripada segi kewangan dan kita ingin mengubah hidup kita, kita boleh mulakan yang menaja ataupun berkongsi manfaat kepada 30 orang di dalam rangkaian kita. Okay. Pertama kali kita nak kena tahu kenapa kita nak buat simpanan, okay? Dan kita kena tahu matlamat kita. Bila kita tahu tujuan dan matlamat, baru senang untuk kita konsisten menyimpan. Okay? Bila kita dah konsisten, baru kita ada keyakinan diri untuk kita berkongsi manfaat tu tadi. Sebab kalau kata kita simpan tanpa tujuan dan kita tak ada matlamat pun, kan, kita takkan konsisten. Kita takkan konsisten. Sebab apa? Tak ada apalah. Kita tak perlulah kot. Kita tak berminat lah kot. Kan? Okey. Ini yang kita yang kita nak kena perhatikan, kena faham kenapa kita nak simpan dan apa matlamat kita dengan simpanan kita tadi. Sebab ini akan membantu, akan mendorong kita untuk meneruskan simpanan dan dalam masa yang sama kita kongsi manfaat tadi untuk kita boleh jana pendapatan dengan rakan-rakan kita yang lain. Ini yang saya praktikkan selama ni. Okey. Okey, ini di antara tujuan, okey. Ini subjektif lah, masing-masing ada penilaian masing-masing, ada tujuan masing-masing kenapa simpanan ini simpanan emas ni kita kena ada. Okey. Tapi ini adalah antara sebab dan kenapa tujuan simpanan ni tadi. Okey, kalau yang mana yang dah faham berkenaan emas, kita tak perlu paksa pun. Diorang akan buat sendiri. Sebab diorang dah tahu dah nilai emas tu kat mana. Okey. Okey, antara matlamat yang biasanya kita ramai rakan-rakan kita dekat luar sana, okey, ingin mengerjakan umrah, ingin mengerjakan haji, ada yang simpan untuk berkahwin, okey, ada yang simpan untuk beli rumah dan pelbagai lagi. Itu terserah, masing-masing punya matlamat. Okey, macam saya, insya-Allah. Okey, kalau diberikan peluang dengan simpanan yang ada untuk mengerjakan umrah bersama-sama dengan Mim Gold. Okey, yang niat ni saya dah pasang daripada hujung tahun lepas kalau tak silap saya. Okey, saya doakan saya dengan simpanan ni ataupun dengan pendapatan yang saya dapat daripada Mim ni, saya boleh pergi mengerjakan umrah, insya-Allah. Okey.
bila kita ada tujuan yang jelas, kita akan senang untuk konsisten. Kita akan senang untuk konsisten walaupun hanya RM50 sebulan. Okey? Sebab apa? Daripada RM50 ni tadi, tanpa kita sedar, okey, kalau setahun kita dah ada 600. Kalau ikut harga sekarang, okey, kita dah boleh dapat 1 gram emas dah dalam masa setahun. Okey? Sebab tu saya dah kena konsisten. Sebab kita tak semestinya simpan 50. 50 ni adalah serendah 50. Kalau kita ada kemampuan 500, kita simpanlah 500. Jika kita ada kemampuan untuk simpan 300, kita simpanlah 300. Macam sebelum-sebelum ni saya mulakan dengan 1 gram. Sebab masa tu 1 gram baru sekitar 300. Tapi sekarang kalau saya tak simpan 1 gram, harga dia dah 600. Jadi saya simpanlah 0.5 gram. Okey? Bergantung pada kemampuan masing-masing. Sebab apa? Bila kita konsisten, bila kita ada matlamat, kita ada tujuan, kita mudah untuk konsisten dalam menyimpan emas ni. Okey. Selain daripada kita menyimpan ni, kita juga boleh kongsi. Okey, kita boleh kongsi dengan rakan-rakan kita yang lain. Okey, kita boleh berkongsi mungkin golongan pelajar, remaja ataupun rakan sekerja, rakan bermain bola ke, futsal ke, badminton ke, kita hanya kongsikan. Okey, mungkin kalau katalah macam saya sendiri, saya nak pergi approach dekat kawan-kawan ni, biasalah kebanyakan bila kita approach kat kawan ni akan banyak rejection. Saya kongsikan kalau dekat status WhatsApp, saya kongsikan kalau dekat media sosial macam Facebook ke, dekat TikTok ke. Okey, sebab apa? Perkongsian kita yang konsisten juga membantu kita untuk membuatkan mereka teruja. Apa yang kau buat ni, apa yang kau simpan ni, apa yang menarik sangat dengan apa yang kau buat ni. Ini sebenarnya membantu kita sebenarnya. Jadi kalau katalah anak saya ni konsisten konsisten buat dekat Facebook ke pun tak juga. Okey, tak juga sebenarnya. Tapi saya akan konsisten share dekat status WhatsApp lah biasanya. Okey, jika ada masa saya akan buat sesekali saya akan buat posting dekat Facebook, ataupun boleh dikatakan saya akan bina personal branding dululah. Okey, saya akan bina personal branding dekat TikTok ke, dekat mana-mana ke, mengikut kesesuaian saya dan mengikut masa yang saya ada. Okey, sebab kalau katalah kita ada sahabat-sahabat kita yang lain sahabat-sahabat kita yang lain memang betul-betul macam turbo pun ada. Okey, terutama macam masa awal-awal dulu, kita ada Ustaz Rozi, kita ada saudara Rosli daripada Singapura, kita ada Pak Ifan, dan sekarang ni kita ada Coach Izul, ada ramai lagi. Dan yang sekarang ni yang laju sekarang ni yang buat ni, bila dia nampak potensi ni, Ustaz Zakaria daripada Kelantan. Yang ni memang betul-betul laju. Kita orang rakan-rakan yang emas pun agak teruja dengan dia punya komitmen dia. Okey, dengan komitmen dia untuk capai target dia tadi. Okey. Sebab apa? Bila saya buat meme goal ni, sebab usia saya pun bukanlah nak kata muda sangat pun, taklah juga. Tapi saya bersedia untuk capai usia persaraan. Okey, mungkin lagi 10 tahun ke, mungkin lagi 15 tahun. Jadi pendapatan yang kita dapat daripada meme goal ni, insya-Allah, insya-Allah kata meme goal ni akan berterusan. Okey, sekurang-kurangnya daripada pendapatan pasif ni, kita masih ada income yang kita boleh dapat ketika kita bersara nanti. Saya doakan macam itulah. Okey, saya doakan macam tu. Maknanya saya bermula sekarang bukan untuk saya guna sekarang, mungkin akan datang. Okey, untuk akan datang. Kalau katalah dalam masa setahun saya dah boleh dapat income macam ni, saya dah selesa dengan income macam ni. Lagi 2 tahun, lagi 3 tahun. Sebab apa? Salah satu yang membuatkan saya tertarik dengan konsep ni adalah ekosistem dia. Okey, ekosistem ni bila dia berjalan, benda tu akan continue berterusan. Dan juga pendapatan yang kita hasilkan daripada insentif ni tadi pun kita boleh wariskan. Okey, dekat minimum goal pun ada air hibah yang kita boleh guna untuk kita salurkan pendapatan ni sekiranya ketiadaan kita pada satu hari nanti.
Okay, ini adalah antara pilihan ataupun produk yang ada Mimgol dalam membantu ramai penyimpan-penyimpan ataupun reseller-reseller dalam membuat hala tuju yang terbaik lah. Okay. Okay, ini yang saya cakap awal tadi. Okay. Sekiranya belum ada kemampuan, usahakan untuk untuk kongsi manfaat, ulang proses, okay, kepada 30 orang. Dan 30 orang ni perlu buat pembelian ataupun perlu buat simpanan dengan hanya RM50 saja. Okay, kita dah buat. Bila kita buat, kita tahu dan kita nak kongsikan manfaat ni, kita nak kongsikan kebaikan ni pada rakan-rakan yang lain. Kalau orang kata biasanya yang terdekat dengan kita ni yang akan banyak rejection, tak apa. Sebab sama apa yang saya alami. Kan? Kebanyakan saya punya rangkaian saya ni adalah orang yang saya tak kenal. Macam mana boleh dapat orang tak kenal? Sebab saya selalu join booth lah. Kan? Saya join booth sebab saya bukannya seorang introducer dan saya sebelum ni pun saya tak ada network business yang macam yang lain-lain. Jadi saya gunakan peluang untuk hadir atau turun padang dekat booth-booth ni untuk bina rangkaian, untuk cari peluang, untuk bersemuka dengan ramai orang, untuk cari peluang bagaimana kita nak kongsikan manfaat tadi untuk kita capai matlamat kita pula. Ini apa yang saya tengah buat lah. Okey. Kenapa 30 orang ni menjadi satu tanda aras? Okey, kalau kita ni smart saver yang baru, dengan 30 orang ni sebenarnya dia mendidik kita, dia mengajar kita bagaimana kita boleh approach orang lain. Sebab apa? Setiap orang yang kita jumpa tu adalah ilmu baru untuk kita. Sebab ada orang yang menolak. Untuk dapatkan 30 orang ni kita mungkin kena jumpa 50 orang, kita mungkin kena jumpa 100 orang. Kalau kita dah biasa terima rejection, 30 orang ni sekejap je. Kan, kalau macam sebelum ni saya semasa saya smart saver, saya rasa saya ada lebih daripada 70 orang. Saya ada lebih daripada 70 orang di bawah rangkaian saya sebelum saya capai sebelum saya dapat eksklusif reseller ni. Saya ada 70 orang kalau tak silap saya lah. Sebelum saya capai kat situ. Apa kelebihan dia jadi eksklusif reseller ni? Antara kelebihan dia adalah kita dapat passive income. Kita dapat passive income. Passive income daripada kita punya simpanan sendiri. Contohlah kalau kita simpan RM50, kita dapatlah 50 sen. Betul? Rebate lah. Tapi kalau rangkaian kita beli pun sama juga, kita akan dapat insentif 50 sen juga. Ini antara insentif-insentif yang disediakan sekiranya kita upgrade untuk menjadi ESR. Kita bermula secara organik. Perkataan organik ni maknanya kalau perasan Mimgol ni dia tak diwar-warkan secara meluas, secara agresif. Mimgol ni dia tak diwar-warkan secara agresif. Sebab apa? Sebabnya salah satunya yang saya nampak, reseller macam kita ni nanti, yang dah jadi ESR ni nanti, kita yang akan jadi ambassador, kita akan jadi duta kepada Mimgol ni untuk sebarkan pada ramai orang. Sebab apa? Kalau katalah Mimgol ni dia sebarkan, kita buat iklan besar-besar, kan? Kos periklanan tu lagi mahal daripada insentif yang kita dapat ni. Insentif ni adalah perkongsian daripada Mimgol sendiri. Kepada reseller yang aktif untuk kongsi manfaat. Jadi kita gunakanlah kesempatan yang ada ni. Kita gunakan kesempatan yang ada ni. Selagi mana kita boleh gunakan Mimgol ni sebagai satu platform untuk kita jana pendapatan, apa salahnya kita gunakan? Kan, kita ikhtiar, kita usaha cara kita. Yang bagi rezeki tetap Allah. Ini simulasi kitaran sekiranya kita ada 30 orang smart saver di bawah rangkaian kita, sekiranya kita ada 100 orang smart saver di bawah kita, sekiranya kita ada 300, kita ada 500 atau kita ada 1000 orang. Ini baru RM50 sahaja.
RM50 setiap orang yang konsisten menyimpan dan kongsi manfaat dan ulang proses yang sama. Maknanya 30 orang tadi, dia akan simpan 50, 50, 50. Tapi percayalah cakap saya, okey, dalam 30 orang ni tadi, akan ada seorang atau dua yang akan buat lebih daripada itu. Akan ada 3 orang akan lebih lagi simpan daripada itu. Okey, bila dah masuk 100 orang, akan lebih daripada itu lagi. Sebab pengalaman saya sendiri, walaupun sales saya ni tak adalah besar, okey, direct sales saya sekitar, saya ingat saya capai emerald, okey, 50,000. 50,000 direct sale, 50,000 lebih macam tu. Sekitar bulan 4 2024 kalau tak salah saya. 2024 2025. First top performance dalam emerald. Saya dapat 2 bulan berturut-turut kalau tak salah saya. Okey, itu rezeki Allah nak bagilah. Dan bulan ni pun saya dapat juga masih 25 dan okey, masa raya tu hari saya dapat direct sale saya 127,000 dan saya tak tahu pun mana datangnya reseller saya ni yang boleh membuat simpanan sehingga 127,000. Rangkaian saya tak besar pun. Masih lagi di bawah 300. Okey. Masih lagi di bawah 300 tapi direct sale sehingga 127,000 yang bagi saya macam mana benda ni boleh berlaku? Kita pun tak tahu macam mana benda ni boleh terjadi. Tapi itu semua rezeki Allah nak bagi. Saya berpegang kat situ je. Okey. Okey. Bila terjadinya ekosistem ni tadi, okey, bila terbentuknya ekosistem ni tadi, kita simpan, okay, kita kongsi dan kita bantu orang lain. Dia akan bergerak dalam ekosistem. Okey. Contoh kalau saya ada 30 orang yang 30 orang dengan saya ni mungkin berbeza dengan saudara Amir ataupun Kak Tun punya 30 orang. Betul. Jadi saya ni adalah anchor untuk 30 orang yang saya akan jumpa ni tadi. Dan setiap orang yang saya jumpa ni tadi dia pun akan ada 30 orang yang lain. Okey, dia orang pun akan ada 30 orang yang lain lagi. Dekat sini bila ekosistem tu terbentuk, kita akan jana passive income. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak pasti siapa yang rangkaian kita ni yang akan ada yang ada matlamat yang sama macam kita. Dan saya cakap tadi lah, saya pun tak pernah mimpi dapat direct sales sehingga 127,000. Kan sedangkan sales saya sebelum ni pun di bawah 25,000. Tapi yang untuk bulan 3 itu hari melonjak sehingga 127,000. Saya pun tak tahu reseller mana yang buat pembelian sehingga saya capai sampai 127,000 tu tadi. Ramai rakan-rakan kita dalam ni yang dia orang dah kena pasti reseller mana yang bantu mereka untuk capai sasaran direct sale tadi. Sebab apa? Sebab bila kita capai top performance, okey, kalau macam per 25,000, Emerald 50,000, Ruby 75,000, Diamond 100,000. Okey, katakanlah masa kita dekat exclusive reseller, kita dapat 1% daripada sale 25,000 tadi. 1% daripada 25,000 sale tadi, okey, kita dapat 250. Betulkan saya kalau saya salah. Okey, betulkan saya kalau saya salah. Okey, 25,000 tadi kita akan dapat RM250 insentif. Tadi kita simpan RM50 je kan. Bila kita dapat insentif 250, maknanya kita boleh tambah lagi simpanan kita. Kita dah jadi 300. Betul? Dan bila kita dapat yang per ni tadi, Mimgol tambah lagi RM50 hadiah dalam bentuk emas. Dekat sini saya cakap, okey, passive income ni tadi terbentuk secara organik. Dia panggil secara organik. Mula-mula kita simpan 50 je. Okey, kita simpan dengan 50 ni je kita simpan. Tapi kita dapat insentif dengan kalau kita capai top performance dengan 25,000 ni kita dah dapat 250. Dan Mimgol bagi lagi RM50.
Dekat situ kita dah ada 300.5 simpanan kita untuk bulan tu saja. Itu kalau yang tak keluarkan duit insentif tadi untuk pergi belanja lah. Okey, kalau katalah tiap-tiap bulan kita boleh dapat 300.5 dengan harga emas sekarang ni, okey, 0.5 gram. Bermakna dalam tempoh setahun kalau kita konsisten, okey, kalau semua orang buat benda yang sama, setiap orang akan ada 6 gram sebulan, 6 gram setahun tanpa perlu mengeluarkan duit poket kita sendiri. Faham tak kat situ? Ini yang terbentuk. Okey. Ibarat kata kalau katalah macam istilah kita sedekah, Allah janjikan setiap sedekah yang kita hulurkan tu, okay, Allah akan gantikan 10 kali ganda. Inilah yang berlaku. Ekosistem inilah yang berlaku sebenarnya. Ini yang saya alami sekarang. Okey. Okey, kesimpulan dia, meme tu sendiri, Muslim Empowering Economy of Muslim. Okey, ini meme tu sendiri. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita gunalah produk Muslim. Walaupun dekat luar sana mungkin ada produk lagi bagus, kita support produk kita. Kita support produk Muslim kita. Okey, supaya kita bentuk satu ekosistem ni yang boleh buatkan ramai orang terima manfaat dia. Okey? Ramai orang berterima manfaat dia. Sebab apa? Sebab bagi saya ni tak mustahil sebab kita dah ada track record. Okey, kita dah ada track record. Contoh macam katalah saya punya introducer apa ni yang dah capai top sale performance diamond ni, boleh kata hampir setiap bulan dia akan capai diamond. Setiap bulan. Okey, tak miss. Saudara Coach Izul kita setiap bulan capai diamond. Untuk bulan ni ke untuk ni tak silap saya dah sampai 10 straight, 10 ke 12 straight diamond. Okey, Ustaz Rozi diamond. Ini semua saya punya idola saya. Sebab apa? Diorang bermula lebih awal. Diorang ni adalah influencer ataupun personality yang memang orang dah kenal. Macam saya tak boleh lah macam tu sebab orang tak kenal saya. Kan? Tapi saya bina lah dengan cara saya. Kan? Masing-masing ada strength dia sendiri. Okay? Masing-masing ada strength ni. Cumanya kita nak kena usaha, kita nak kena capai matlamat tu tadi. Okay? Oh, sorry. Okay. Okay. Bila ekonomi ni tadi dah terbentuk, secara ekosistem ni tadi, semuanya akan berkembang dengan baik. Okay? Kita dapat kita punya insentif. Kita katalah rakan kita kata, aku kalau simpan dengan kau nanti kau kaya. Tak, sebab apa? Sebab kita bukan ambil duit dia simpan apa yang dia dapat dan gram yang dia simpan 50, dia dapat gram yang dia simpan. Okey, yang bagi insentif ni bukan dia, yang bagi insentif ni adalah daripada meme goal. Okey. Jadi dekat mana yang kata okey, lagi satu yang dekat meme goal ni kita ada tiga layer je. Kita bukan macam MLM. Okay, kita ada level 1, level 2, level 3 je. Kita tak ada sampai level 4 infinity punya level. Jadi kiraan tu telah dikira dengan sebaik-baiknya agar tidak berlaku overpaid. Okey, macam setengah yang berlaku 2-3 tahun sebelum ni, yang overpaid, tak boleh nak bayar insentif ni. Okey, sebab ni insentif ni bila 3 layer ni dia dah kira dah berapa yang jadi bila orang kata 1% ni besar ke? Tak besar, kecil. Untuk RM50 lah. Untuk RM50 ni 1% ni kecil. Sebab apa? Dia 40 sen. Tapi cuba kata kalau kata 500,000. Kita punya sale nanti satu hari nanti kita capai bulan tu 500,000. Berapa kita punya insentif untuk 1%. Okey. Okey. Saya rasa semoga perkongsian saya malam ni memberi inspirasi atau motivasi untuk rakan-rakan yang masih lagi smart saver ataupun rakan-rakan yang ada eksklusif reseller ataupun premium ataupun partner circle yang masih mencari peluang bagaimana nak bina pendapatan ni tadi. Sebab ramai yang kita tahu yang ada kemampuan diorang jadi title is reseller tapi diorang hanya membeli untuk diri sendiri. Tapi apa salahnya untuk kita kongsikan manfaat ni tadi kepada lebih ramai orang dekat luar sana supaya meme goal ni, KBSE ni
dapat bantu atau dapat peluang untuk bayar zakat perniagaan mereka dan boleh salurkan zakat ni tadi kepada lebih ramai ataupun lebih banyak ni, orang apa rakan-rakan muslim kita di luar sana. Okey, insya-Allah. Okey, sekian saja perkongsian saya malam ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan-rakan lain yang sudi untuk bersama-sama dengan saya. Okey, saya serahkan kembali kepada Kak Tun. Okey, dan apa ni akhir kata kita sama-sama doakan agar minggu ni terus maju dan kita sebagai reseller juga akan dapat tempias ni nanti insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Tun, unmute speaker. Okey, dengar? Okey. Okey Kak Tun. Okey. Amin insya-Allah Encik Nazri. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Encik Nazri atas perkongsian yang sangat jelas, padat dan penuh dengan inspirasi sebentar tadi ya. Kak Tan percaya daripada perkongsian malam ini kita dapat faham bahawa untuk menjana pendapatan ini bukan hanya tentang menjual sesuatu. Yang lebih penting ialah bagaimana kita membina hubungan, membina kepercayaan dan membina rangkaian yang berkualiti. InsyaAllah apabila kita lakukan dengan betul dan konsisten, peluang itu akan datang dengan sendirinya insyaAllah. Kak tu yakin ramai yang sempat mencatat tip-tip yang dikongsikan oleh Encik Nazri selaku speaker kita hari ini. Semoga semua ilmu yang kita dapat malam ni kita boleh praktikkan dan memberi manfaat kepada kepada orang lain juga. Selain itu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Cik Nazri atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Okey, Alhamdulillah ramai juga ya malam ni. 77 orang yang hadir. Terima kasih. Okey, oh ya, Kak Tun nak ingatkan sekali lagi, kalau yang belum isi borang kehadiran, bolehlah luangkan sedikit masa untuk mengisi sekarang ya. Borang kehadiran tu penting untuk melayakkan kita menyertai cabutan bertuah yang akan kita adakan di akhir sesi nanti. Jangan lepaskan peluang, okey? Mana tahu malam ni rezeki kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak melengahkan masa lagi, kita dah dengar tentang ilmu dan strategi. Sekarang kita nak dengar pula satu perkongsian daripada sudut pengalaman seorang reseller. Kadang-kadang bila kita dengar orang berkongsi strategi, kita akan faham. Tetapi bila kita dengar pengalaman sebenar daripada orang yang melaluinya sendiri, kita akan nampak dengan lebih jelas bahawa perjalanan sebagai reseller ini memang boleh dibina. Okay? Dari langkah demi langkah. Okay? Untuk sesi seterusnya, kita akan bersama dalam sesi sharing inspirasi reseller. Dengan itu, Kak Tun menjemput Encik Amir Rustam untuk berkongsi pengalaman, perjalanan dan inspirasi beliau sebagai reseller. Silakan Encik Amir Rustam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Tun. Terima kasih kepada Cik Nazri juga.
Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang meluangkan masa pada malam ini. Okey, sesi saya sendiri tak lama sebenarnya, 10 minit. Jadi harap-harap tidak ada persoalan lah ya. Okey, sebelum kita masuk ke tajuk utama iaitu bina pasif income bersama sebagai reseller MIMGOL, saya teringat satu mentor saya dulu, dia pernah bertanya dengan saya, dia cakap, bilakah waktu terbaik untuk gali perigi? Okey, bilakah waktu terbaik untuk kita gali perigi? Adakah waktu kita tengah kehausan ataupun waktu kita tengah bertenaga? Jangan risau, saya jawab sendiri soalan tu. Mestilah masa kita bertenaga kan? Okey, begitu juga dengan membina passive income. Binalah passive income di saat kita tidak perlukan income tersebut. Maksudnya kita kena bina passive income tu di saat kita tak perlukan income. Sebab bila kita buat passive income, masa tu kita bekerja, macam contoh saya sekarang ni masih bekerja lagi. Ada juga income lah, maksudnya saya tak perlukan income tersebut. Kita ada masa untuk perbaiki, maksudnya kita tidak ada tekanan. Kemudian kita boleh perbaiki kesilapan-kesilapan kita. Bila income kita sudah besar, kita sendiri boleh decide sama ada kita boleh berhenti kerja ataupun teruskan bekerja. Tapi macam saya, contohlah matlamat saya sendiri, kalau income saya dekat MIMGOL ni sudah mencapai melebihi daripada gaji hakiki saya sekarang ni, insyaAllah saya akan berhenti. Jadi saya letakkan target dalam 2 ke 3 tahun insyaAllah. Okay? Jadi sebab kalau kita bina passive income, di saat kita perlu-perlu terdesak dengan income tu, kita akan tekanan dan kecewa bila kita tak capai target tersebut. Ini yang kita belajar lah. Itu satu. Dan satu lagi, macam Cik Nazri cakap tadilah, di MIMGOL ni kita bukan saja boleh menyimpan emas, tapi kita juga boleh membina passive income melalui macam ni lah, reseller-reseller macam kita orang ni membimbing masyarakat membina simpanan yang lebih baik. Itu satu. Dan pengalaman saya tuan-tuan puan, untuk menjadi reseller ni bukan mudah lah. Nampak macam mudah, tapi tak mudah. Daripada segi mudah, macam contoh Kak Ton. Walaupun Kak Ton ni suri rumah, tapi beliau juga boleh dapat passive income lebih sampai mencapai bayar zakat baru-baru ni, Kak Ton, betul? Okey, semasa pengalaman saya sendiri waktu di syarikat sebelah dulu, saya melihat sendiri doktor pakar, pilot, gaji-gaji yang besar, tuan-tuan puan, dorang membina passive income. Saya cakap, kenapa masih nak buat passive income sedangkan gaji mereka ni sebenarnya dah besar? Dia cakap, sebenarnya income dekat melalui ejen-ejen emas ni sebenarnya tidak ada ceiling. Apa yang saya faham, tidak ada ceiling. Maksudnya kita boleh dapat 100,000, kita boleh dapat 20,000 bergantung kepada skill ataupun cara kita lah masing-masing. Dan apa yang terbaik tuan-tuan puan, di MIMGOL ni masih baru. Jadi kalau anda berminat untuk menjadi reseller, ini adalah masa terbaik. Jadilah yang terawal. Sebab kenapa? InsyaAllah MIMGOL akan berkembang dan terus berkembang. Jadi kalau contohlah sekarang MIMGOL ni ahli dah dalam sekitar berapa ya? Dalam 60,000 Betul kan Cik Nazri? Betul kan saya kalau silap? Kan? Ya. Okey, dalam sekarang 60K ahli sekarang ni tuan-tuan puan, dan insyaAllah MIMGOL terus berkembang. Jadi kalau kita jadi reseller yang terawal ni, mungkin contohlah MIMGOL dah capai 2 juta ahli nanti, masa tu kita pun dah millionaire lah. Jadi tuan-tuan puan jadilah reseller yang terawal. Okey, itu satu. Kemudian apa lagi ya? Sesi ni cepat juga ya. Okey, macam Cik Nazri kongsi tadi, untuk menjadi reseller tuan-tuan puan, kita ada beberapa package lah. Macam contoh eksklusif reseller 1%, premium reseller 1.5% dan partner circle 2%. Jadi tuan-tuan puan, bagi anda yang berminat untuk menjadi reseller, ikutlah bajet masing-masing. Tapi diingatkan, kalau nak jadi reseller tu pastikan anda boleh terus recruit customer pelan-pelan, okey, dan memang ambil masa belajar lah. Macam contoh saya jadi ejen emas, ambil masa jugalah. Bermula di syarikat sebelah tahun 2020, masa tu saya tak buat apa-apa rekrutmen. Saya tak buat passive income langsung sebab masa tu adalah proses pembelajaran. Tahun 2024, bila kita masuk daripada terus pergi MIMGOL ni, alhamdulillah saya ada ilmu sedikit dan saya terus jalan. Saya terus jalan laju-laju. Sebab kita ada basic, alhamdulillah. Jadi bagi anda yang baru saja dia jadi reseller, jangan stres. Jangan terus nak dapat income yang besar sebab dia ambil masa sedikit. Sebab itu adalah proses membina diri. Itu sebab kita cakap binalah passive income sebelum kita perlukan income tersebut. Kita tak terdesak dengan income tu. Macam saya, walaupun saya ada kerja hakiki, tapi dengan passive income yang saya dapat dekat MIMGOL ni, alhamdulillah, walaupun tak banyak tapi dapat cover
saya punya income dekat komitmen-komitmen lah. Minta maaf kalau laju sikit. Komitmen-komitmen yang lain. Dan insentif tu saya tak guna untuk benda-benda lain. Saya guna untuk simpan emas balik. Saya simpan emas. Jadi alhamdulillah. Okey, sebelum kita ke sesi terakhir, tuan-tuan cabutan bertuah. Jadi laju betul ya. Minta maaf ya kalau laju. Nervous. Okey. Jadi siapa yang dah jadi reseller tu tuan-puan, teruslah aktif. Buat slow-slow sebab proses dia memang mengambil masa sikit lah. Biasanya kita ambil masa dalam 3 ke 5 tahun untuk proses membina diri. Bukan terus dapat income. Jadi apa yang kita tengok dekat sini, kadang-kadang macam contoh kawan saya tu doktor pakar. Tapi walaupun income dah besar, saya tanya doktor kenapa nak buat Mingol sedangkan income dah banyak. Dia cakap mula-mula alasan dia cakap sebab nanti duduk rumah bosan, 2 tahun lagi pencen, suaka nak sambil-sambil. Tapi sebenarnya income dekat Mingol ni boleh melebihi daripada gaji doktor tersebut. Buktinya tuan-tuan ada dekat syarikat sebelah. Tak payah nak sebutlah. Jadi cuma itulah nak diingatkan kepada reseller-reseller, terutama saya sendirilah, sedikit perkongsian. Sebagai reseller tuan-tuan puan, sebelum kita menggalakkan orang ataupun masyarakat menyimpan emas, pastikan kita kena menyimpan dengan konsisten dulu. Sebab bila kita menggalakkan orang, kita perlu jadi contoh dahulu. Bila kita menggalakkan orang menyimpan, tapi kita sendiri tidak menyimpan, so dia sangat-sangat susahlah. Sukar untuk membina kepercayaan di situ. Jadi sebagai macam contoh saya, kalau perasan lah antara reseller, mungkin saya adalah orang yang paling menunjuk meriak lah sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan riak, itu memang cara saya sendiri. Saya akan tunjukkan simpanan saya sendiri. Alhamdulillah kalau perasan customer-customer saya ni memang diorang akan perhatikan dekat status, saya akan kongsi. Setiap kali simpanan, alhamdulillah hari ni harga emas tengah turun, saya simpan sikit, saya simpan sikit. Gitu. Jadi kalau kita menggalakkan orang, contohlah harga emas tengah turun, borong, tapi kita sendiri tak menyimpan, jadi memang sangat susah untuk membina kepercayaan. Jadi saya jarang follow up satu persatu jugalah. Orang akan melihat kita sendiri konsisten. Jadi siapa yang berminat untuk menjadi reseller tuan-tuan puan, binalah passive income selagi tuan-tuan dan puan masih ada pendapatan, masih lagi selesa bila orang tidak terdesak. Ini adalah masa terbaik dan Mingol adalah syarikat yang cepat grow ya. Sekarang ni kita ada dalam 7 cawangan, insya-Allah mungkin akan datang 8 dekat Kelantan, Kota Baru, dan insya-Allah akan bertambah setiap negeri. Jadi grablah peluang. Sekarang ni harga tengah murah. Harga emas tengah turun. Jadi siapa yang nak grab, bolehlah grab untuk ikut bajet tertentu. Contohnya exclusive reseller 1% ataupun premium reseller 1.5% ataupun partner circle 2%. Okey. Jadi ada apa-apa lagi ya? Siap. Rasanya sekadar itu saja perkongsian pada malam ini tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan puan ingat ya, Mingol ni walaupun masih baru tetapi terus berkembang. Jadi jika anda menjadi reseller pada hari ini, anda adalah orang yang paling terawal. Jadi jadilah orang yang terawal, insya-Allah kita sama-sama belajar. Jadi saya serahkan itu saja perkongsian malam ni. Saya serahkan semula kepada Kak Ton. Silakan Kak Ton. Kak Ton, unmute speaker. Okay lah, maklumlah. First time moderator, okay? Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada Encik Amir, Encik Amir Rostam atas perkongsian yang sangat menarik dan penuh inspirasi sebentar tadi. Walaupun dia macam laju nak pergi kerja kan. Tapi terima kasih Encik Amir. Kak Tan suka sesi macam ni sebab kita dapat dengar sendiri pengalaman beliau daripada orang yang dah melalui perjalanan tersebut. Daripada perkongsian tadi, kita boleh nampak yang setiap orang sebenarnya bermula dari tempat yang berbeza. Ada yang bermula dengan banyak pengalaman, ada yang baru nak belajar, ada juga yang berdepan dengan cabaran masing-masing. Tapi yang penting, kejayaan bukan datang dalam sekelip mata. Ia perlukan tindakan, usaha dan paling penting, konsisten. Okay. Apa yang penting, kita teruskan melangkah. Jangan takut untuk mula, jangan takut untuk belajar. Yang penting,
jangan cepat mengalah. Kepada yang baru nak mula, mesti tertanya-tanya, boleh ke aku buat? Betul tak? InsyaAllah boleh. Sebab setiap orang yang berjaya hari ini pun pernah berada di tempat yang sama. Bermula sebagai orang baru. Bukan lahir-lahir jadi reseller. Faham kan? Semoga perkongsian Encik Amin tadi beri semangat dan keyakinan kepada kita semua untuk teruskan perjalanan sebagai reseller Mingold. Sekali lagi terima kasih Encik Amin atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang dikongsikan menjadi inspirasi dan pendorong untuk kita semua, insya-Allah. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai ke sesi yang Kak Tun rasa ramai dah tunggu dari awal kan. Okay, Alhamdulillah malam ni kita dah dapat banyak ilmu. Kita dah dengar perkongsian yang sangat menarik. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita tengok siapa yang bertuah malam ni. Kita akan teruskan dengan cabutan bertuah emas. Untuk makluman semua, cabutan ini terbuka kepada peserta yang telah mengisi borang kehadiran sahaja. So sekarang kita ada 83 orang. Sekejap ya, Kak Tun tengok ya. Kita ada 83 orang. Tapi yang isi hanya 59 orang saja. Okey, sambil tunggu tu mengisi, nak kongsi jawab sikit persoalan tadi tu ya. Daripada puan tu macam mana cara untuk dapatkan download ya. Betul? Boleh. Okey. Sila. Okey, sikit ya, minta maaf ya. Okey, macam ni. Sebenarnya saya ni mula jadi reseller dulu pada tahun 2022. Okey, dan sebenarnya orang dah perhati kita kongsi secara konsisten selama 3 tahun tu, terutamanya family ataupun kawan tu memang susah sangat kita nak convince orang tu. Circle-circle yang terdekat ni lah. Sebab mereka ni melihat kita ni konsisten ke ataupun tidak. Itu sebab sangat penting kita ni perlu jadi contoh dulu. Menyimpan dulu. Macam contoh saya dulu sebenarnya tak berniat pun untuk jadi reseller dulu. Jadi agent, saya cakap dengan saya punya introducer, saya cakap saya nak simpan emas je. Saya tak mau jadi reseller, tak nak rekrut sesiapa pun. Tapi bila saya tengok orang yang buat passive income tu, maksudnya aku bilang kenapa doktor-doktor orang macam saya cakap tadilah. Oh, saya pun berminat belajar. Dan sebenarnya nak jadi reseller ni sangat mudah tuan-tuan puan. Kita hanya perlu sharing setiap hari, kongsikan manfaat supaya kita bantu orang menabung. Jadi kalau perasan dekat status saya tu memang saya selalu kongsilah macam contoh terutamanya minggu-minggu gaji. Minggu-minggu gaji tanggal 7 swasta dan government, saya akan kongsilah harga emas berapa sekian, kemudian cara mudah. Jadi biasanya saya akan dapat daripada referral. Maksudnya daripada customer saya ni akan bawa lagi downline dia, akan bawa lagi customer lain. Dia dapat dari situ. Dan kebanyakan juga daripada bot lah. Jadi sebagai reseller tuan-tuan puan, kalau menjadi reseller, insya-Allah kita ada buka bot mana-mana program. Jadi kalau contohlah bot tu ditaja oleh Mingold, dia akan bagi tahu melalui grup lah. So reseller-reseller yang nak berkembang tu insya-Allah boleh join sekali. Macam itulah. Okey Kak Ton. Harap menjawab persoalan insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, kata pun nak kongsi sikit lah. Memang betul, dulu pun kata nak jadi seller ni sebab macam untuk diri sendiri je. Macam untuk buat macam beli murah lah kan. Tapi pertama walaupun Kak dapat insentif RM7 saja, Kak tu rasa wow, aku duduk diam pun aku dapat RM7. Di situlah bermula Kak Tun aktif. Alhamdulillah. Okey, kita dah isi ke semua? Boleh ke Kak Tun teruskan dengan cabutan bertuah? Masih nak tak sabar Ataupun nak Kak Tun bagi 5 minit lagi. Sementara tu bolehlah kita tanya soalan kepada Encik Nazri ke untuk jawab.
InsyaAllah. Tadi ada ada daripada tu Puan Zainul ke? Puan Zainul dia kata masih lagi jadi smart saver. Sebenarnya kita kongsikan je kalau ada dah ada dalam grup support tu, biasanya HQ akan kongsikan package-package ke ataupun produk-produk ke, just kongsi je dekat status WhatsApp. Okay, just kongsi je dekat status WhatsApp. Benda tu semua dah detail dah yang HQ hantar tu. Itu semua bahan-bahan marketing. Okay, bahan-bahan marketing supaya kita nak bagi tahu dekat mereka-mereka yang dalam kita punya status dalam kita punya kontak tu, sekarang ni saya buat minggu. Contoh macam itulah. So daripada sana pun kita akan dapat potensi klien dia macam tu. Kita akan dapat potensi prospek macam tu. Betul, kongsi dalam status WhatsApp. Kalau ada Facebook, dalam Facebook. Kalau ada dekat TikTok ke, kongsi je dekat TikTok. Kan, selain daripada kita boleh kongsikan dekat grup taman, grup sekolah, grup rakan sekolah menengah, rakan sekolah rendah, kita kongsi je sebenarnya. Sebab apa, rezeki tu dia tak datang masa tu. Mungkin akan datang selepas pada tu. Okey, yang saya kongsikan di Kuantan baru ni, rakan sekerja saya yang dah 20 tahun bekerja sebelum ni tanya saya, apa yang kau buat ni? So dia orang berminat. Sekali daftar, dia orang daftar, dia orang terus menyimpan. Itu rakan kerja yang kata dah lama dah saya tinggalkan bidang tu. Okey, dah saya dalam bidang baru. So dia orang kontak saya, dia orang tengok status saya dan dia orang tanya. Ini rezeki cakap, rezeki Allah nak bagi. Kita tak tahu. Jadi kita kongsikanlah manfaat tu, ikut cara kita, ikut kesesuaian dan ikut kita punya kemampuan. InsyaAllah rezeki tu akan sampai. Admin dah sedia ke untuk lucky draw? Okey, dah semua dah isi ke? Boleh Kak Tun teruskan. 80, Atau ada 30. apa-apa nak tanya soalan lagi? Okay, kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan cabutan bertuah. Tahniah semua. Okay, tahniah kepada yang dapat voucher hari ini. Tahniah yang hadir. Yang tak dapat jangan rasa tak happy. Sebab minggu depan kan kita ada lagi. Kena hadir untuk ilmu. Okay, sebelum Kak Tun tutup majlis Zoom malam ni, Cik Nazir tolong cakap sesuatu. Okay, insyaAllah jangan putus asa. Okay, teruskan konsisten menyimpan dan kongsikan manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana. Okay, bagi mereka yang belum mengenali Meme Goal dekat luar sana, andalah duta ataupun ambassador Meme Goal untuk sampaikan bahawa Meme Goal ni wujud dan kita bersama-sama membina satu rangkaian yang lebih besar. Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih semua yang hadir malam ni. Yang baik semuanya dari Allah, yang tidak dari Kak Tun sendiri. Semoga kita jumpa di lain sesi. Okay, sebelum tu terima kasih semua. Kita tutup majlis ini dengan tasbih, kafarah dan suratul Al-Asr.